Kita bergotong royong ni alhamdulillah. Tapi kebanyakan tak bawa pisau. Kalau tak bawa pisau pun satu masalah. Bawa pisau tapi tumpul. Itu masalah. Okey, tahun depan jangan lagu tu Tahun depan kita buat perfect. Mak ambil saya satu. Pagi Aidiladha di Masjid Kota Damansara. Takbir bergema menandakan bermulanya hari yang penuh pengorbanan dan keinsafan. Seawal subuh, para petugas dan jemaah berkumpul bersiap untuk ibadah besar ini. Usai solat sunat Aidiladha dan khutbah, suasana berubah. Kawasan penyembelihan mula dipenuhi dengan gerak kerja tersusun. Setiap bahagian memainkan peranan, dari penyembelihan, melapah, memasak hinggalah keagihan. Lembu sadar, simbol kekuatan. Tapi pagi ini, kekuatan itu tunduk pada perintah Allah. Di sinilah bermulanya titik pengorbanan sebenar. Bukan sekadar sembelihan haiwan, tetapi tanda ketundukan hamba kepada Rabb-Nya. Dengan lafaz bismillah, Allahu Akbar, penyembelihan dilakukan dengan penuh tertib, mematuhi syarat dan sunnah. Minta kepada peserta lembu nombor 9 untuk standby proses mempang dan sembelihan. Selesai disembelih, lembu ditarik ke kawasan lapah. Di sinilah rantaian kerja korban bermula. Lapah, potong, timbang, agih, semua dalam satu sistem yang telah dirancang rapi. Ini game perut game perut. Inilah detik yang dinanti, detik pengorbanan, detik penyatuan ummah. Dari AJK hingga petugas lapangan, semuanya berganding bahu. Orang baru Peserta dan standby untuk lihat proses penyembelihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah besar proses penyembelihan lembu nombor. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagi dia tenang bang. Allahumma sholli ala sampai terberak dia. Alhamdulillah tu, tenang tu. Ingat kalau berak tu tenang ah. Orang tak tenang tak boleh berak pun. Betul lah. Macam mana tak tenang dia kena tenang sampai lagi sebab dia tenang dia boleh berak pun. Kalau kau tak tenang mana boleh berak pun. Betul tak macam tu. Kena relax lah santai. Sekejap, sabar. 1, 2, 3. Okey.
Program Korban Masjid Kota Damansara 2025. Kita saksikan perjalanan penuh pengorbanan ini dari takbir ke penyembelihan hingga agihan kepada masyarakat. Yang dinanti sudah sampai. Bahagian lapahan adalah antara yang paling kritikal. Setiap inci daging, setiap sendi tulang dilapah dengan cekap dan penuh teliti. Petugas-petugas berpengalaman disusun mengikut kemah. Ada yang fokus pada kulit, ada yang fokus potong sendi dan ada yang timbang. Masuk putih. Kesemua daging ditimbang mengikut keperluan untuk peserta, untuk asnaf dan untuk agihan kepada petugas serta masyarakat. Setiap bungkusan daging ditandakan jelas, satu sistem yang dibina hasil pengalaman bertahun-tahun. Tujuannya satu, pastikan hak setiap peserta dan asnaf terjaga sempurna. Dalam kesibukan di kemah utama, satu pasukan lain tekun menggalas tugasan yang cukup mencabar, kumpulan kepala dan ekor. Mereka mudah dikenali dengan pakaian seragam hijau, petanda semangat hijau yang sentiasa hidup di medan korban. Sementara itu, di sudut lain kawasan korban, satu lagi misi sedang berjalan, penyembelihan kambing. Sebanyak 9 ekor kambing diperuntukkan untuk korban tahun ini. Walaupun kecil berbanding lembu, nilainya tetap besar di sisi Allah. Setiap ekor dikendalikan dengan teliti, dagingnya dilapah dan disusun untuk agihan sebaik mungkin. Tanpa sebarang keluhan, mereka hampir menyempurnakan misi 9 ekor kambing sebagai lambang ketaatan dan kepedulian kepada masyarakat sekeliling. Sementara itu, dapur bergelora. Daging dari lembu korban dimasak dalam kuantiti besar untuk jamuan. Petugas dapur, ada yang potong bawang, ada yang kacau gulai, semuanya bekerja seiring masa. Di sebalik asap dan bara api, terbit ukhuwah. Ibadah korban bukan sekadar sembelih, ia menyatukan hati. Saat yang dinanti akhirnya tiba. Inilah kemuncak segala usaha proses agihan daging korban. Setiap peserta hadir dengan lanyard menandakan bahagian yang diamanahkan kepada mereka. Agihan bukan hanya untuk peserta, tapi juga untuk asnaf, masyarakat setempat dan para petugas yang bertungku lumus sejak awal pagi. Setiap bungkusan bukan sekadar daging. Ia adalah amanah, ia adalah kasih sayang, ia adalah berkat daripada Allah. Agihan tahun ini juga merentasi sempadan kewarganegaraan. Kami turut menyantuni golongan bukan warga negara, buruh binaan, pekerja am dan mereka yang jauh dari keluarga. Namun tugasan ini bukan mudah. Keperluan mereka ramai dan sistem perlu ketat.
Kami pastikan setiap yang hadir menerima, tapi tiada yang mengambil kesempatan. Jangan potong sini ya. Di sebalik pemberian, kami juga menggalakkan sumbangan walau hanya RM1. Ini adalah didikan agar setiap insan belajar memberi, bukan hanya menerima. Kerana sedekah itu bukan tentang jumlah, tapi tentang hati yang ingin dekat dengan Allah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah program kita Korban bagi tahun 2025 dengan kita berjaya mengagihkan keseluruhan daging-daging korban yang telah diamanahkan kepada pihak pengurusan jawatan kuasa korban bagi tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, saya selaku pengarah korban bagi tahun ini memohon berbanyak maafan kepada semua sekali, kepada semua peserta, kepada petugas, hatta kepada yang mengambil daging korban di Masjid Damansara bagi tahun ini. Kemungkinan di sana ada kekurangan, kesilapan yang kami lakukan. Kami mohon berbanyak kemaafan. Alhamdulillah, hampir habis beratur. Sapi itu juga kami mohon halal kepada semua yang menyertai, kepada semua peserta yang telah menyertai korban di Masjid Damansara bagi tahun ini. Kami mohon untuk halalkan makan minum kami. Kemungkinan ada tersilap dan sebagainya, kesilapan yang kami lakukan, kami mohon berbanyak kemaafan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkatan dan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala korban yang telah kita lakukan bagi tahun ini, insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk komen saya bagi tahun ini. Tuan-tuan mungkin boleh tengok persiapan akhir bagi korban, yang mana kita ada petugas-petugas khas yang kepada pihak kebersihan yang buat kebersihan di saat-saat akhir, dan mereka semua telah bertugas dengan sebaiknya. Dan saya mohon terima kasih, ucapkan terima kasih kepada semua petugas, daripada penyembelihnya sampailah kepada pihak kebersihan, pihak dapur yang menyediakan makanan yang cukup sedap, pihak agihan, pihak timbang, pihak tumbang lembu, pihak lapah yang jaga perut, dan semua sekali ya, pihak bilang dan sebagainya yang sanggup berikan masa yang mana kami selaku pengurusan tidak mampu untuk membayar, ya, memberi upah dan sebagainya kepada petugas, yang mana masing-masing insya-Allah kita harapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Yang mana mungkin kita tidak berkorban dari segi wang ringgit, tapi kita korbankan tenaga kita, masa kita, untuk sama-sama kita bantu menjayakan hajat bagi semua peserta bagi program korban bagi tahun 2025 ini. Jadi itu saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Program ini bukan hanya tentang darah yang mengalir atau daging yang dibahagi, tapi tentang hati yang bersatu, tentang cinta kepada Allah dan tentang masyarakat yang saling melengkapi. Terima kasih kepada semua petugas, penyumbang dan peserta. Semoga Allah menerima setiap titis peluh dan setiap niat ikhlas kita. Dan semoga masjid ini terus menjadi pusat kasih sayang, pusat ibadah dan pusat pengorbanan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Program Korban Masjid Kota Damansara 2025, teguhkan ukhuwah, sebarkan dakwah.